saja nak tanya Malaysia cari kerja ke Australia job street. Kau nak cari kerja, kau kena datang sini dulu. Kalau kau nak apply kat sini, kalau kau datang sini, kalau kau dah masuk Australia, baru kau boleh apply cari kerja. Maknanya cari kerja tu maknanya kau pergi belajar dulu, lepas tu belajar sambil bekerja. Bukan kau ingat, kau siapa no? Kau orang nak ambil kau? Kau siapa? Kau siapa yang kau orang nak ambil kau daripada Malaysia lah suruh datang kerja sini? Kau ingat orang nak buat visa kau semata-mata yang berpuluh-ribu, 10,000 semata-mata nak ambil kau kerja. Kau kerja pun berkira, OT pun berkira. Ini pula kau nak feeling macam mana nak bekerja. Tak ada makna je job street. Orang tak ingin nak kau pun. Kau masuk dulu Australia, lepas tu barulah kau pergi dekat mana, dekat university ke, kau apply mana kau nak belajar. Kau belajar dulu sambil bekerja. Guna visa student dulu. Faham? Bukan yang kau pilih company nak ambil kau, hantar resume cantik muka kau orang nak. Kadang-kadang kan orang kan perasaan macam senang. No, end of the day diorang nak kau punya certificate Australia punya study tu dekat Australia ni yang iktiraf, baru yang diorang terima kau kerja. Kau ingat dia terima kau daripada sekolah ni, sekolah Datuk Sena, sekolah KDSA Ahmad Mustamam? Memang tidak lah. Diorang tak pandang. Kau ingat diorang nak pandang kau daripada Universiti Kebangsaan Shah Alam? Tidak ada, no. Tak mungkin. Banyak lagi diorang boleh ambil budak student kat sini. Engkau belajar pun cara suruh putih pun I do. Tak payahlah nak lebih. Feeling nak apply, kau datang sini dulu. Tak ada, kadang-kadang orang tanya tu kan macam semangat tu. Kita tahu korang semangat nak kerja kat luar negara, tapi masalahnya kau kena ambil visa dulu. Sampai kat sini barulah nanti kau boleh, orang kata apa tu, apply visa lain untuk kerja. Belajar sambil bekerja. Lepas tu kalau kau bagus belajar, lepas tu kau dapat skor ke apa, lepas tu contohlah kau dapat dapat sponsor daripada Petronas ke, apa-apalah dekat Malaysia tu ke, nanti diorang akan bagilah kau visa. Kalau kau skor bagus, belajar bagus, lepas tu kau semuanya bagus lah, kau hebat lah, kau memang kau dia terpelajar lah, barulah diorang boleh applykan kau sebagai permanent resident ataupun visa kerja ke, barulah boleh terus dapat permanent resident. Feeling. Kadang orang tanya pasal visa kerja yang petik buah je lah dulu. Feeling. Kau datang sini kau petik buah je dulu. Lepas tu kau apply je. Lepas tu kalau apa-apa ke sengket sangat, kau apply je bridging. Bagi tahu yang kau ni rogayah, senang. Biasanya orang ujung-ujung itu je diorang bagi alasan rogayah, walaupun kau bukan rogayah lah.